Hai, Cik. Ni, macam mana? Beres. Semuanya menjadi, je. Cik Azmi sepanjang hari tak nampak kau, dia bukan main marah betul, je. Dia bagi tahu aku, so bagi tahu kau, jangan datang berlatih lagi. Aku tengok dia macam nak tendang kau, je. Dia takkan tendang aku. Kalau dia tendang aku akan laporkan ke Persatuan Badminton. Aku tuduh dia salah gunakan kuasa. Dia tak berani. Biar dia tahu yang kau ni memang tak boleh dibuli. Kalau aku tak ada, pasukan ni tak boleh jadi. Kau nak tendang aku? Kau tendanglah. Dia cari masalah sendiri. Cik Azmi. Cara awak drop itu salah. Pergerakan awak terus tak ada. Taslim, sekejap. Kenapa? Dah seminggu je tak datang berlatih kan? Kau dah dengar coach pergi rumah dia tapi dia tak ada lah. Dia ni dah melampau betul lah. Dulu pasangan dengan Sulaiman tu baik je. Pasangan terhandal dalam tim kita. Macam ni susah lah kita datang berlatih tiap hari. Coach pandang kita lah. Jom lah kita semua balik. Jom. Come on. Cik Azmi, Ya, Cik Mat. ada dua orang nak jumpa dengan Cik Azmi. Apa khabar? Saya Amran. Baik. Malam. Hai. Kami ini mewakili daripada Persatuan Badminton. Nak berbincang dengan Cik mengenai dengan J. Oh. Mari kejap saya. Yang, mereka tu siapa? Diorang nak Sultan Badminton lah. Ini tentu pasal Jane. Hebat juga je ni. Aku tak tahu lah kali ni siapa yang nak kau kalah. Dahsyat juga dia kan. Dahsyat. Jom lah. Silakan Cik. Apa tujuan Cik berdua datang ni? Baiklah, kita berterus terang saja.
Kami datang ni ialah untuk menyiasat pengaduan J. Oh ya, dia dah seminggu tak ikut latihan. Kami tahu dia ada hantar surat kepada kami memberitahu yang dia tak mau teruskan latihannya. Kata dia nak tukar jurulatih. Tukar jurulatih? Apa alasannya? J rasa cara Encik Azmi melatihnya itu tidak sesuai untuknya. Dan dia tidak boleh menunjukkan kebolehannya. Maksud dia latihan saya ada masalah, begitu? Bukan begitu maksud kami. Kes J itu tak sama. Kami dah kaji komplain dari J. Kami dapati permintaannya ini patut diterima. Jadi kami datang ni untuk berbincang dengan Encik Azmi supaya J dapat menunjukkan kebolehannya. Pihak kami mengambil berat tentang hal ini. Baiklah, kalau macam tu saya tak ada apa nak cakap lagi. Saya akan ikut keputusan Encik berdua. Kalau begitu kami akan arahkan J meneruskan latihannya. Baiklah. Terima kasih ya. Sama. Hai, J. Hai. J datanglah. Hai gang. J. Sulaiman, J dah datang. Macam? Hai gang. Hai. Okey. Terus. Hai. Cik Azmi. Mulai daripada hari ini Cik Azmi dah tak ada apa-apa kuasa lagi untuk mengawal saya. Tapi segala jasa baik Cik Azmi mengajar saya akan ingat. Terima kasihlah banyak-banyak. Ya? Oh ya, nasib baik saya teringat. Secara resmi saya nak bagi tahu pada Cik Azmi hari ini, saya tidak akan berpasangan lagi dengan si lembik tu, Sulaiman tu. Pasangan baru saya Hanif. Hah? Hanif? Ya, Hanif. Saya yakin kalau Hanif berpasangan dengan saya, pencapaian saya akan lebih bagus. Dan sudah tentu saya dipilih sebagai pasangan utama dalam pertandingan itu. Dan Cik Azmi, tolonglah carikan Sulaiman pasangan yang baru. Kesian saya tengok. Hebat kau, J. Tak kata dia. Sulaiman. Kesian aku tengok kau ni. Seorang aja. J, kau jangan sombong lah. Tanpa kau aku boleh berjaya kau tahu. Tak boleh. Kau tak boleh berjaya tanpa aku kau tahu. Sekarang ni kau tak ada partner. Macam mana kau nak lawan aku? Kau nak lawan aku seorang? Kalau pun kau dapat partner, kau tak dapat menewaskan aku. Nak masuk pertandingan badminton negara konon. Mimpilah. See you anyway. Okay, Cik Azmi, Sulaiman, all the bad luck to you. Bye, gang. Nah, berlatih. Sulaiman. Sulaiman. Aku dah berhenti! Man. Ayah, Man dah tak ada partner lagi lah ayah. Macam mana Man nak main acara bergu lagi? Man jangan susah hati. Ayah akan carikan Man pengganti untuk gantikan tempat J tu. Okey? Tapi ayah, pertandingan pemilihan tu tinggal sebulan je lagi ayah. Kalau ada pengganti sekalipun, mana sempat nak melatihnya? Busuk hati memang manusia. Ayah pun tak sangka yang dia sanggup berundur begitu saja, Man. Man, ayah mau Man masuk pertandingan pemilihan ni. Man tak boleh lepaskan peluang ni, tahu tak? Dan Man tak boleh mengaku kalah dengan J begitu saja. Faham tu? Tapi ayah, Man tak ada partner ayah. Man jangan bimbang.
ayah akan dapatkan man pasangan yang baru. Tapi ayah, J dengan pasangannya bukan calon pemain ayah. Man, orang yang sombong dan suka belagak tu akhirnya akan kalah juga. Yang penting sekarang ni Man berlatih dengan gigih. Okey? Baiklah ayah. Tapi Man ada satu masalah lagi ayah. Apa lagi, Man? Ni ha. Beli aja yang baru. Sulaiman dengan J dah berpisah. Betul ke ni ayah? Betul lah Lan, takkan ayah nak bohong kau pula. Ayah. Ayah jangan main-mainkan saya ayah. Takkan ayah nak bohong kau pula Lan. Pagi tadi masa ayah menyapu gelanggang, ayah dengar si J cakap yang dia nak berpisah dengan pasangannya tu. Takkan macam tu pula ayah. Kan mereka dah lama bersama. Baru-baru ni menang pertandingan. Tiba-tiba dia nak pisah, pelik ni ayah. Ayah dengar khabar dia orang tu dah lama tak sepahaman Lan. Asyik bergaduh je bila berlatih. Sebab itulah si J minta tukar pasangannya tu. Sekarang ni Cik Azmi tak setuju. Sebab itulah si J minta Persatuan Badminton tukarkan jurulatih dan juga pasangannya. Kalau macam tu, tak dapatlah Lan nak tengok diorang beraksi lagi ayah. Yang kau kecewa sangat ni kenapa Lan? Tentulah ayah. Kan diorang pemain berjalan. Jadi Lan sukalah tengok dia main badminton ni? Memang suka ayah. Yelah, ayah boleh bagi kau satu lagi peluang. Ayah nak bawa Lan pergi stadium lagi? Boleh tu boleh Lan. Tapi Lan jangan kacau dia main badminton ni. Betul ke ni ayah? Betul. Besok Lan kena bangun awal. Boleh ayah. Nanti besok Lan suruh mak kejutkan. Yelah. Lagipun, bukan senang dapat peluang pergi stadium dengan ayah. Besok aku boleh tengok diorang berlatih. Boleh juga belajar. Syoknya. Besok kena bangun awal lah macam ni. Sekarang pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 jam tidur. Boleh lah. Betul ke jam ni? 7. Aku dah lambat ni. Kalau kau mandi lagi lambat. Mak! Mak! Ya. Lan dah bangun? Bagi sarapan? Ayah mana, Mak? Ayah kau dah pergi kerja lah. Dah pergi. Tapi dia janji nak bawa Lan pergi stadium hari ni. Kenapa dia tak tunggu? Malam tadi, Lan kan dah tak boleh tidur. Pagi ni tadi, Mak tengok Lan tidur lena sangat. Dia Mak pun padam kalau jam loceng tu. Supaya Lan boleh tidur lebih lama. Tapi saya nak pergi stadium tengok diorang berlatih, Mak. Budak ni. Takkanlah basuh muka aja. Pergilah mandi, Non. Tak payahlah, Mak. Nanti lambat pula. Tak dapat tengok diorang berlatih. Saya pergi dulu, Mak. Makanlah sikit sarapan tu, Lan. Penat Mak masak. Tak payahlah, Mak. Saya lambat ni. Yalah. Kalau naik motor tu jangan laju-laju sangat. Pelan-pelan sikit tau. Yalah, Mak. Budak ini.
Abang dah cakap Lina jangan ikut, nak ikut juga. Apa sebab pula? Ayah bukannya ada, biar Lina ikut. Kan abang sibuk nanti nak teman dengan Lina. Alah, Lina janji nak duduk diam-diam. Lina tak kacau abang punya. Alah, abang janganlah risau. Lina tak kacau abang. Lina duduk diam-diam aja. Lagipun sekarang abang tengah tak ada pasangan kan? Boleh Lina jadi pasangan abang. Lina jangan nak mengarut. Lina duduk diam-diam pun dah cukup bagus. Jangan nak kacau abang sekejap lagi. Okeylah. Ingat sekejap lagi duduk diam. Jangan kacau abang. Alah, abang jangan risau. Siapa tu bang? Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awak ni Sulaiman kan? Ya. Apa khabar? Saya seronok dapat jumpa dengan awak. Nama saya Mazlan. Saya peminat awak. Awak dengan J tu pemain pujaan saya. Tapi saya dengar khabar awak dengan J dah berpisah. Kenapa? Kenapa awak tak bersama dengan dia lagi? Awak berdua kalau bersama dapat menang banyak pertandingan. Awak ni siapa Orang tak kenal awak pun sibuk je hal orang. Abang saya berpisah dengan J tu dia punya pasal lah. Yang awak nak menyabut-nyebut ni pasal. Mulut celupa. Cik, mulut saya tak celupa, Cik. Saya sekadar peminat dia. Tentu saya berberat tentang diri dia. Dah lah Lina, jom kita pergi. Sulaiman, kejap Man. Boleh tolong saya autograf tak? Awak ni tak memasa Pergilah buat kerja awak sendiri. Sibuk je hal orang. Jom bang. Habis tu, tak nak sign lah ya? Hai Man. Hai. Balik apa? Apa nak buat? Tak nak ikut. Sibuklah kau. Hai, cik apa? Man. Sihat ke? Ya, kau di mana? Sihat alhamdulillah. Cik. Masuk Ya. Hai. Sombong punya bunyi. Pergilah dating bang. Pergilah kejap. Cepatlah bang. Saya buang air dah. Korang ni berlatih lah sungguh-sungguh. Main-main je. Mentang-mentang lah ayah aku tak ada. Warm up konon. Macam itik. Jom kita kacau dia sikit. Jom. Hai, anak beranak nak jadi coach. Cukuplah bapak seorang. Sibuklah kau. Man, aku nak bertanding dengan kau sekarang. Maaf ajalah, aku tak boleh terima tawaran orang. Lagipun coach tak bagi kita bertanding suka hati. Kau takut Coach mana ada kat sini hari ni? Aku tahu kau takut kalah depan adik kau. Siapa takut Abang aku terror tau. Dia boleh kalah kat kau berdua macam tu je Budak. Kau ni banyak cakap tau. Aku jahit mulut kau baru tahu. Siapa banyak cakap? Abang, terima je cabaran mereka bang. Tidak. Ayah tak bagi abang bertanding suka hati tau. Kau ni sememangnya pengecut. Apa kau nak malu? Budak-budak dekat sini semua yang tahu kau bukannya lawan aku tau. Abang, terima je bang. Lawan je mereka. Kau nak lawan aku macam mana? Pasangan sekarang. Aku ingat lebih baik kau pergi belajar main single tau. Jangan main bergu lagi. J, kau cakap lebih baik sikit Aku terima cabaran kau. Jom. Alright. Dengar sini. Ini si pengecut dah berani masuk gelanggang. Korang semua ke tepi. Jom, kau pandang aku ya. Betul ke kau nak bertanding ni? Nanti coach marah tau. Coach mana ada sini? Kau jangan cakap banyak. Keluar. Kau keluar sekali. Alright. Okay, Yusuf. Lan, kenapa lambat sangat ni? Diorang dah lama kata dah tu. Kalau Lan nak tengok, pergi naik kat atas pergi. Tapi jangan buat bising tu. Yalah ya. Cepat. Ayah, dia nak lawan je ya? Ya ke? Bolehlah Lan tengok dia main.
Alah, abang ni. Kan dah kalah dah. Kau sini. Macam mana rasanya sekarang dah kalah ni? Macam mana, Man? Nak lawan lagi? Kau dua orang jangan ingat bagus sangat tau. Tunggu aja pertandingan pemilihan tu nanti. Apa pun kau cakap, aku tetap bagus. Baik. Begitu. Hei! Apa yang kamu buat di sini, ha? Ayah, abang tak bersalah, ayah. Diorang dua orang ni yang ajak abang bertanding. Bertanding? Hei! Siapa yang benarkan kamu semua bertanding kat sini? Ha? Tahu tak? Kamu semua dah melanggar peraturan pasukan kita. Baiklah, kamu berempat sekarang juga pergi luar sana, lari sampai saya suruh berhenti. Jalan! Ayah, abang tak salah, ayah. Diorang ni yang salah. Alah, ayah, janganlah denda abang. Dan kamu semua yang lain pergi kantin. Lepas makan balik sini. Padan muka dia. Anak jurulatih ni patut dihukum lebih daripada kita kan? Kau diamlah. Hey! Elok juga kau tahu. Ayah aku bukannya minat sangat dengan kau. No way, ayah. Man tak setuju. Man tak mahu berpasangan dengan dia. Ada cerita baik untuk Mak Lan. Kalau ayah cakap, Lan tentu tak percaya. Bertandingan dia, ayah. Ya. Ayah percaya dengan pandangan ayah sendiri. Kalau Man bekerjasama, Man pasti akan berjaya. Selalu